Kepada anak perantau yang belum lagi ada rumah pencen dekat kampung, tengok video ni sampai habis. Rumah ni ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Jom ikut saya house tour rumah ni. Okay, kita mulakan dengan bahagian carport terlebih dahulu. Carport ni boleh memuatkan 2 biji kereta tau. Okay, dah. Jom kita masuk bahagian dalam pula. Assalamualaikum. Jemput masuk tuan-puan. Bila dah masuk sahaja ke dalam rumah, terus sahaja jumpa living area. Untuk saiz living area ni dah boleh memuatkan satu set sofa macam ni. Kalau nak tambah sikit dekorasi, bolehlah tambah cermin macam klien kami ni. Okey, jom kita beralih ke ruangan seterusnya. Berhadapan sahaja dengan living area ada satu bilik master bedroom. Okey, bismillah. Cantiknya master bedroom dia ni. Dia punya tema adalah warna hijau. Kalau tuan-puan tengok dekat sini ada satu sliding door yang menghubungkan ke ruangan BBQ. Untuk master bedroom ni ada lagi satu ruangan, iaitu ruangan wardrobe bersama dengan bilik air personal. Okey, jom kita tengok bilik air personal dia. Untuk dinding, tiles dia dah lengkap sampai ke ceiling. Dan bilik air ni dah lengkap dengan aksesori tandas. Nampak tak? Dia punya sinki sampai ada 2 tau. Seterusnya kita beralih pula ke ruangan family area. Untuk family area ni, yang menariknya, klien kami request untuk letak 2 sliding door tau. Bahagian kanan ni menuju ke BBQ area. Nampak tak? Dia punya BBQ area ni sangat-sangat luas. Siap ada lagi sinki bersama dengan tabletop. Dan muatlah kalau nak letak meja dekat sini. Okey, seterusnya sliding door yang bahagian kiri pula menuju ke pintu luar. Dan juga untuk family area ni, klien kami dah letak satu kabinet TV bersama dengan sofa. Nak menonton bersama keluarga sangat-sangat sesuai. Okey, jom kita beralih pula ke ruangan dining area. Okey, untuk dining area ni, klien kami dah letakkan dah satu set meja makan. Bila dah masak-masak, bolehlah makan dekat sini bersama dengan family. Okey tuan-puan, kita beralih pula ke dry kitchen. Untuk dry kitchen ni sangat-sangat cantik dari segi dia punya pemilihan warna. Dan untuk dry kitchen ni juga ada satu table island. Bila dah masak-masak dekat dengan sini, bolehlah dihidangkan untuk makan bersama dengan keluarga. Kalau tuan-puan nak tahu, kabinet dapur bersama dengan table island ni direka khas oleh interior designer Zasma sendiri tau. Okey, jom kita beralih ke ruangan seterusnya. Okey tuan-puan, dekat sini ada satu bilik tidur bersama dengan satu bilik air. Bilik tidur ni bolehlah digunakan oleh tetamu. Bilik air ni pula tuan-puan, dia punya dinding dah sampai ke ceiling. Dia punya tiles dah lengkap dengan aksesori tandas. Okey, jom kita beralih ke ruangan seterusnya. Dekat sini pula adalah wet kitchen. Untuk tabletop ni dah termasuk dalam package Zasma. Dia punya lebaran dia adalah 6 kaki. Okey tuan-puan, dekat sini pula klien kami letak satu lagi meja makan. Lebih privacy lah kalau nak makan bersama dengan keluarga. Kalau dekat area sini pula ada satu ruangan laundry area. Jadi kalau nak membasuh tak ada masalah. Okey, jom kita tengok pula. Kat hujung sana pun ada lagi satu bilik, iaitu storage room tuan-puan. Ada bilik utility, tak adalah bersepah sangat sampai ke luar rumah, betul tak? Dekat sini pula ada satu sliding door yang menghubungkan ke luar rumah. Okey, last kali kita tengok pula bilik tidur yang ketiga bersama juga bilik tidur yang keempat. Bilik tidur ni adalah bilik tidur berkembar. Macam mana dia punya kembar? Okey, kita tengok masuk ke dalam. Okey, bilik tidur ni ada satu sliding door. Sliding door dia berhadapan saja dengan master bedroom, dan bolehlah kalau nak ke BBQ area. Dan juga untuk bilik air dah berhubung bersama dengan bilik tidur yang keempat. Bilik tidur yang keempat. Untuk bilik air ni pun sama. Dinding dia adalah tiles rapat sampai ke ceiling dan dah lengkap dengan aksesori tandas. Bilik tidur ketiga dan juga keempat ni sesuai lah untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi tuan-puan, berminat tak nak bina rumah sebiji macam kat belakang saya ni? Jom booking slot dan set appointment dengan kami sekarang.